Okey, seterusnya, jika di plan A, usahawan akan mendapat bonus tajaan iaitu port pairing, dan secara tidak langsung, usahawan juga layak untuk menerima tawaran hadiah Golden Achievement Reward iaitu GAD bermula daripada G1 sehingga G8 mengikut terma dan syarat. Tawaran hadiah Golden Achievement Reward GAD ini terbuka kepada usahawan Bioris yang berstatus D3.5 dan D4. Syarat untuk mendapatkan poin AP mudah sahaja. Setiap kali berlakunya 5 pot kiri dan 5 pot kanan akan mendapat 1 AP. Seterusnya, syarat yang paling penting untuk redeem hadiah Golden Achievement Reward, para usahawan perlu membuat maintain penuh iaitu RM200 bersamaan dengan 88 poin. Kiraan poin maintain tersebut dikira dari tarikh maintain dilakukan. Okey, seterusnya di bulan ke-7, setiap 4,096 orang kenalkan 4 orang rakan, juga pakej D4 akan terhasil sebanyak 65,536 AP dan tuan dan puan layak untuk tebus hadiah GAD G7 bersamaan 800 AP. Baki AP yang seterusnya akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Hadiah seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan.